أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita nak sambung pembacaan kitab Hidayatus Subyan, dan kita nak sambung pada bab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-musannif, kata pengarang kitab, dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib kat sini ialah wajib syar'i, dengan makna siapa yang tak tahu, nanti dia akan bagi tahu, dan bahawa atas tiap-tiap mukallaf pada syar'i lah mengetahui. Dengan makna apa? Dengan makna siapa yang tak tahu berdosalah, dan sabit siksa, berdosa yang menyebabkan seseorang tu disiksa di akhirat kelak. Tahu tu mengetahui apa? Segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai mukallaf, orang yang akil baligh, orang yang sudah sampai dakwah, dan orang yang cukup panca indera yang 5, maka wajib kita, orang yang mukallaf ni, yang dibebani dengan hukum syarak ni, mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan segala dekat sini bukan dengan makna semua sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, bukan. Dia ada qadar dia. Dia ada qadar yang wajib kita ketahui lah. Segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan ni atah bagi segala. Dan tahu tu segala sifat yang mustahil. Wajib mengetahui segala sifat yang mustahil juga. Atasnya atas Allah Ta'ala. Sifat mustahil pun kena tahu juga. Untuk apa? Kita tahu untuk kita tolak segala sifat mustahil. Kan, seperti mana yang kita ikuti ataupun kita itibak kan, dengan ayat Al-Quran, kan, qul huwallahu ahad, kan, Allah ni esa, Allahus samad. Jadi tempat tumpuan meminta. Lam yalid, dekat lam yalid tu dia ada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, yang perlu kita nafikan, kita tolakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan wajib juga kita ketahui segala sifat-sifat yang harus padanya Allah Ta'ala. Dekat sini disebutkan segala sifat, tapi bukan sifat ni, segala perkara yang harus padanya Allah Ta'ala. Apa yang harus bagi Allah Ta'ala. Dan demikian lagi apa? Demikian lagi wajib mengetahui tentang Allah Ta'ala tu, maka wajib juga kita ketahui segala sifat yang takluk dengan mana? Bergantung bagi zat sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti mana kita wajib mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala, dan harus bagi Allah Ta'ala, maka wajib juga kita ketahui segala sifat yang takluk bagi zat Rasul. Contohnya sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Pun wajib kita ketahui, dengan makna siapa yang tak tahu berdosa, sabit siksa. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat tu dengan tafsilnya. Dengan tafsil ni dengan mana? Dengan huraian satu persatu. Kan? Itu 20 sifat. Kan khabar dia. 20 sifat juga. Jadi secara tafsilnya, secara huraian satu persatunya, wajib kita ketahui daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu 20 sifat. 20 sifat juga. Selebihnya kita iktikadkan juga, tapi secara ijmal. Pertamanya daripada 20 sifat itu, iaitu wujud. Artinya ada. Wujud dengan mana ada. Ada apa? Ada Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala. Akal yang sihat, akal yang waras, menerima kan, adanya Allah Ta'ala. Menerima adanya hanya Allah Ta'ala. Itu dipanggil apa? Hukum akli.
Kemudian uh, mustahil ia Allah Ta'ala itu Adam. Mustahil ia Allah Ta'ala itu Adam, iaitu apa artinya Adam? Tiada. Maka tak terima akal. Mustahil tak terima akal, ataupun tak boleh nak digambarkan dalam akal kita bahawa Allah Ta'ala itu tiada. Mustahil, paling mustahil, iaitu mala yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Adanya sifat Adam pada Allah Ta'ala tu tak boleh terima akal kita. Yang sihat, akal kita yang sihat ni tak boleh terima. Bermula makna wujud itu satu sifat. Wujud ni satu sifat, kan, sifat nafsiah yang sabit. Yang sabit dia sifat tu bagi zat. Sabit tu selama ada zat. Selama ada zat. Selama mana ada zat tu, maka adalah sifat wujud itu. Kan? Padahal sifat itu tiada dikenakan dia sifat dengan satu sifat yang lain. Jadi sifat wujud ni tidak dikenakan dengan kerana yang lain. Kan? Contohnya seperti sifat qadiran dikeranakan dengan sifat qudrah. Sifat muridan dikeranakan dengan sifat iradah. Adapun sifat wujud tidak dikeranakan dengan kerana yang lain, ataupun tak dikeranakan dengan sifat yang lain. Dipahamkan sifat wujud tu nafsiyah dengan dirinya, hanya sifat. Jadi sekadar itu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab.